Konsert Gegar Vaganza 2025-2026 Minggu ke-11 yang merupakan peringkat separuh akhir memperlihatkan 7 penyanyi berpengalaman bertarung sengit dalam merebut tempat ke pentas akhir Minggu Harapan. Dengan tema lagu medley, minggu ini menyaksikan setiap peserta mementaskan gabungan lagu antarabangsa dan Nusantara dalam satu rangkaian medley. Seramai 7 peserta berentap, termasuk Nubhan dan Mel Sakura selaku wakil Malaysia. Dalam kalangan peserta Indonesia ialah Shay, Ruri Republic dan kumpulan mendua yang membariskan Punky, Sasha serta Diana. Wakil Singapura pula ialah Iskandar Ismail, sementara Mark Adam beraksi atas nama Filipina. Penentuan markah adalah di bawah kuasa mutlak juri profesional tetap yang juga menjalankan tugasan sebagai pengkritik. Panel juri menampilkan konduktor muzik Datuk Ramli MS, penyanyi legenda Indonesia Hetty Kos Endang dan pelatih vokal Datuk Syafinas Slamat. Kehadiran Nabil Ahmad dan Sherry Al-Haddad sebagai pengacara menyerikan lagi program realiti sepanjang 12 minggu siaran. Saluran Astroria membawakan siaran langsung Gegar Vaganza musim ke-12 dari MBSA Shah Alam pada setiap hari Ahad pukul 9 malam bermula 2 November 2025. Format digital program adalah menerusi aplikasi Astro Go, Suka dan On Demand di Astrobox.